Kerajaan PAS Terengganu pimpinan Presiden PAS telah menarik balik larangan menternak khinzir yang pernah dibuat larangan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang saya hormati. Kali ini saya nak berikan sedikit pandangan akademik dan kefahaman politik pentadbiran negara serta negeri tentang polemik cadangan ladang moden penternakan khinzir di negeri Selangor yang sekarang menjadi begitu besar dan meletup perbincangannya. Suka ataupun tidak, dalam realiti politik dan kedudukan di negeri Selangor khususnya, setelah penegasan berkali-kali penolakan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor tentang perancangan pembinaan ladang moden untuk penternakan khinzir di Selangor, sebagai anak Melayu, anak jati Selangor dan terutamanya saya yang beragama Islam, sudah tentu kita menyokong titah dan maksud dari apa yang baginda sebutkan. Kerana Islam itu sendiri mengharamkan pemakanan binatang tersebut. Tetapi apabila isu ini diulas dengan nada politik kepartian secara melampau, di sini ia menarik perhatian saya agar kita perlu sama-sama melihat isu ini dengan lebih matang. Bukan sekadar emosi marah-marah, bukan sekadar sembang politik kosong di TikTok, tetapi melihat realiti sejarah sebelum ini, realiti negara majmuk dan bagaimana pentadbiran negeri berjalan. Sahabat-sahabat, pertama sekali kita kena faham bahawa isu penternakan khinzir di Selangor ini bukan isu baru. Bukan isu baru. Ia wujud sejak berpuluh tahun yang lalu, malah sebelum Pakatan Rakyat ataupun Pakatan Harapan memerintah Selangor daripada Barisan Nasional. Sebelum PN, sebelum PAS menjadi pembangkang pada hari ini sekalipun, dah ada ladang khinzir ataupun babi itu. Sebelum media sosial menjadi gelanggang politik, ladang-ladang itu memang sudah lama wujud dalam struktur ekonomi penternakan dalam negara dan negeri ini. Yang menariknya hari ini pembangkang cuba membawa naratif seolah-olah kerajaan hari ini, kerajaan Selangor mula menghalalkan, nak memperluaskan, apatah lagi menggadaikan sensitiviti agama Islam. Tetapi sejarah politik Malaysia tidak semudah dan sesimplistik itu, sahabat-sahabat. Kerana PAS sendiri pernah berada dalam kerajaan campuran bersama Pakatan Rakyat di Selangor antara tahun 2008 hingga 2015. Dan dalam tempoh itu, ladang-ladang khinzir tersebut juga tidak dihapuskan. Kerana apa? Kerana apabila masuk ke dalam alam pentadbiran sebenar menjadi kerajaan, politik slogan mula bertembung dengan undang-undang, bertembung dengan ekonomi, bertembung dengan struktur masyarakat majmuk, bertembung dengan isu hak pemilikan, industri makanan bukan Islam dan realiti mencari sokongan bukan Islam dalam pilihan raya nanti. Dan saya rasa di sinilah rakyat dan kita semua perlu menjadi jujur. Kerana apa? Mudah menjadi pembangkang. Susah dan mencabar pula apabila sudah menjadi kerajaan. Dan ini kepada semua parti yang ada. Tapi apa boleh buat? Para pemimpin kerajaan wajib hadapi dan selesaikan masalah-masalah itu. Kerana itulah tugas-tugas mereka dan kalian semua. Namun yang lebih menarik, satu laporan akhbar yang mula diedarkan kembali menunjukkan dalam laporan bertarikh 9 April 2001 ketika mana Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang sendiri yang merupakan Presiden PAS sampailah hari ini menjadi ataupun Menteri Besar Negeri Terengganu. Dan ketika itu, Kerajaan PAS Terengganu pimpinan Presiden PAS telah menarik balik larangan menternak khinzir yang pernah dibuat larangan itu sebelum daripada PAS memerintah negeri Terengganu pada tahun 1999, yang mana pada tahun 1990 Kerajaan Barisan Nasional pernah meletakkan larangan penternakan khinzir di negeri tersebut. Bahkan dalam laporan Malaysia Kini memetik kenyataan Tuan Guru Haji Hadi Presiden PAS sebagai berkata, penternakan khinzir merupakan hak orang bukan Islam. Berbeza pula kan dengan para penyokong dan pendukung PAS pada hari ini. Maka sekarang sahabat-sahabat, saya jemput semua rakyat Malaysia dan kita untuk berfikir secara matang. Kalau hari ini PAS mahu membawa naratif bahawa kewujudan ladang khinzir automatik bermaksud kerajaan anti-Islam, kerajaan liberal, derhaka kepada Sultan, maka bagaimana kita mahu membaca keputusan PAS melalui Presiden PAS sendiri ketika mentadbir Terengganu dahulu? Sebab itu, sahabat-sahabat saya katakan,
isu ini bukan isu hitam ke putih, putih ataupun hitam. Ini isu pentadbiran negara dan negeri yang majmuk. Dalam negara seperti Malaysia, kerajaan bukan mentadbir umat Islam sahaja, tetapi seluruh rakyat Malaysia itu merangkumi Melayunya, Cinanya, India, Sabah Sarawak, Muslim, bukan Islam. Dan dalam pentadbiran moden memerlukan keseimbangan antara apa? Hukum hakam agama, sensitivity, hak komuniti, kesihatan awam, ekonomi dan kestabilan sosial. Sudah tentu saya sebagai seorang Melayu, seorang Islam, saya ada kecenderungan saya. Apatah lagi berkaitan dengan penternakan dan juga kewujudan ladang khinzir itu tadi. Maka sebab itu Selangor sebelum ini dia memperkenalkan konsep yang sedang menjadi isu yang besar ni, ladang moden. Kerana mereka merangka apa? Kerana kerajaan Selangor mahu kurangkan pencemaran. Dalam keadaan ladang-ladang itu telah ada berpuluh tahun, macam mana untuk kawalnya? Mereka mencadangkan, saya jelaskan di sini, mereka mencadangkan ladang moden ini bagi kurangkan pencemaran, mengawal penyakit, elakkan pembuangan najis secara terbuka dan mengawal industri yang memang sudah lama wujud. Maknanya isu yang wujud di sini bukan kerana kerajaan Selangor nak galakkan orang Islam bela khinzir ataupun bela babi. Tidak. Hanya orang yang tidak waras boleh sampai pada kesimpulan ini. Sangat melampau dan tak masuk akal. Namun, menariknya, itu diulang-ulang, diangkat dalam media sosial. Tetapi yang mahu dilakukan oleh kerajaan negeri Selangor adalah mengawal industri itu supaya adanya kawalan yang lebih bersih, terkawal dan kurang mencemarkan alam sekitar. Ironinya dan amat mendukacitakan dalam politik Malaysia, isu seperti ini sangat mudah dijadikan bahan bakar emosi. Kerana apa? Wujudnya perkataan babi, wujudnya perkataan khinzir. Itu sahaja sudah cukup untuk membakar sentimen masyarakat Melayu Islam. Tambahan pula, sekarang ini apa yang berlaku wujudnya seakan-akan polemik terbuka melibatkan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Dan bila institusi diraja mula memberikan perhatian dalam isu ini secara khusus, isu ini menjadi automatik lebih sensitif. Namun dalam waktu yang sama, rakyat juga perlu faham. Dalam sistem raja berperlembagaan Malaysia, terdapat perbezaan antara kuasa moral, sensitiviti agama dan kuasa pentadbiran teknikal. Kadang-kadang kerajaan memerintah tersepit di sini. Kalau terlalu keras, maka akan dituduh menindas bukan Islam. Kalau terlalu longgar, dituduh pula menggadai agama Islam itu sendiri. Dan inilah sahabat-sahabat realiti sebenar politik Malaysia. Semua parti sebenarnya tersepit dengan demografi pengundi. Kerana semua mahukan undi bagi menang pilihan raya. Dan pengundi bukan Islam itu juga perlu diambil kira oleh mereka. Undi bukan Islam ke, Melayu ke, ataupun bukan Melayu. Pakatan Harapan perlukan sokongan bukan Islam. PAS, Parti Islam Malaysia PAS juga ketika mentadbir dahulu ataupun bersama kerajaan campuran dahulu juga sangat menjaga hubungan dengan masyarakat bukan Islam. UMNO ketika memerintah puluhan tahun juga tidak pernah menghapuskan seluruh industri penternakan khinzir negara. Sebab apa? Kerana realiti ekonomi dan struktur masyarakat memang begitu, ia tidak semudah yang dimahukan. Sebab itu saya rasa rakyat perlu berhenti melihat politik ini secara terlalu simplistik, macam mudah. Kadang-kadang di pentas ceramah bunyinya sangat keras. Tapi bila dah masuk pejabat kerajaan, bahasa pentadbiran akan berubah. Kerana fail pentadbiran tidak bergerak dengan slogan semata-mata. Ia bergerak dengan undang-undang, implikasi ekonomi, lesen, pampasan dengan duit itu, kes mahkamah, hubungan antara kaum dan kestabilan dalam negara. Saya bukan kata rakyat tak boleh kritik kerajaan. Boleh. Perlu untuk mengkritik, memberikan keseimbangan kepada kerajaan. Tetapi kritiklah dengan jujur dan konsisten. Bukan ketika menjadi pembangkang, semuanya haram. Tapi bila berubah menjadi kerajaan, maka soalan dan ucapannya, oh situasi dah berubah. Dan saya rasa rakyat Malaysia hari ini sudah mula menambah kematangan mereka dalam melihat hipokrasi sesetengah parti politik dalam negara.
Yang paling penting, jangan jadikan isu ini bahan untuk membakar kebencian kaum dan agama. Kerana akhirnya, yang untung sahabat-sahabat ahli politik itu. Dan yang rugi, senantiasalah rakyat biasa, pengundi yang selalu marah-marah. Kalau benar mahu bercakap tentang Islam, maka Islam juga mengajar tentang keadilan, tentang amanah, tentang hikmah dan juga tentang kestabilan masyarakat. Bukan sekadar bermain emosi untuk laba kelebihan dalam pilihan raya nanti. Dan sejarah politik Malaysia sendiri membuktikan banyak parti bila menjadi kerajaan, akhirnya akan berhadapan realiti yang sama. Mudah untuk bercakap, tetapi sangat sukar mentadbir negara yang kompleks, yang majmuk seperti Malaysia. Maka, parti yang berjubah agama itu hentikan hipokrasi anda. Ia merosakkan nama Islam hakikatnya. Dan terakhir, saya mohon rakan-rakan dalam Parti Islam se-Malaysia PAS untuk tidak banyak dan berjela-jela mengulas isu derhaka kepada Istana dan Raja Melayu. Kerana PAS ada senarai tidak pendek tentang tindakan dan ucapan pimpinan PAS yang mengundang marah Istana dan Raja Melayu. Lupakah rakan-rakan dalam Parti Islam se-Malaysia PAS dan juga kita semua akan titah duka cita Sultan Selangor pada 29 Februari 2024 tentang kenyataan kurang sopan Presiden PAS terhadap Raja-Raja Melayu? Marilah kita sama-sama melawan lupa itu. Terima kasih.